Hello guys, welcome back. So hari ni kita nak explore Bukit Penarikan dekat Bahau Negeri Sembilan. So let's go. Sebabkan kita orang kali pertama and a bit rushing, so kita orang parking kat sini. Kena charge RM3 kalau weekend. Tapi sebenarnya korang boleh parking lagi kat depan. So korang terus je ke depan jalan ni. Dekat entrance tu ada je parking lagi sebenarnya, RM2. And ni pun kita orang sampai lambat sebab kita orang agak rushing sebab kita orang nak kejar awan kapet. Sebab tujuan kita orang datang sini adalah nak tengok awan kapet kan. Sebab Bukit Penarikan ni famous for dia awan kapet. Oh, ada tongkat lah. Pakai tak? Maybe. Track dia agak bersih sebab tengoklah macam lancar je kan. Dia tak ada macam kita kena lalu through denai, akar-akar pokok pun semua yang curam tu. Mari. Track dia senang tapi pacak. Macam nak bagi masa tu kau berehat. Macam kalau yang masa aku tak bagi masa untuk berehat tu sebab kalau korang lalu yang jenis hutan-hutan yang ada banyak akar pokok lah apa semua tu kan, kita panjat sikit kita boleh rehat kejap, kita panjat sikit kita boleh rehat kejap. Tapi kalau ni macam dia punya pacak tu kita terus terusan jalan. Baru 30 minit? Oh lah, tak Sarawak. 7.52. So sekarang 8.23. Nampak pacak Mat. Kalau korang nampak macam kawasan lapang macam ni kan, maksudnya korang dah sampai ke puncak lah tu, which is korang akan hadap lagi satu pacakan yang terakhir. And mungkin lepas ni pacakan yang terakhir aku dah tak rekod lah sebab dah tak larat. Betul ke di pacak Alas? Ada lah tak. Okey betul. Saya baik betul. Saya